Jadi kita ke perlawanan yang seterusnya di antara pasukan SMK Belara dan juga SMK Teluk Mas. Kedua-duanya pasukan akademi. Untuk Teluk Mas mereka Akademi Rugby Melaka, manakala untuk SMK Belara pula mereka merupakan pasukan Akademi Rugby Terengganu. Jadi cukup menarik untuk kita saksikan. Sebelum kita ke perlawanan penutup selepas ini. Di skram untuk pasukan SMK Teluk Mas. Baru saja dikeluarkan, membuka kepada bahagian backline. Sedikit scrappy namun masih lagi berada dikawal. Bermain di dalam kawasan bahaya dan terus saja curian bola daripada pasukan SMK Belara untuk mendapatkan try yang pertama buat pasukan mereka. Terjemahan mudah. Try yang pertama buat pasukan SMK Belara. Jadi SMK Belara menjadi pendahulu ketika ini dengan 5 mata di hadapan. Saputra ni. Jauh. Pusing. Jauh sampai jauh. Engkau cover. Cuba ditepuk bola itu namun bola kembali kepada pasukan Teluk Mas. Jekyll berjaya, penalti untuk pasukan SMK Belara. Pasukan SMK Belara menunjukkan urgensi ketika ini. Cukup baik. Jadi skram untuk pasukan SMK Belara ketika ini. Pantas sekali dilarikan oleh Iktisam Mukris. Offside. Sekali lagi penalti untuk SMK Belara. Terus saja larian. Dan terjunan dipilih oleh Umar Haikal untuk SMK Belara. Mudah saja disempurnakan. 2 mata tambahan untuk pasukan SMK Belara ketika ini. Start kick untuk pasukan SMK Belara. Baik, tinggi. Berjaya dikawal oleh pasukan Teluk Mas. Clearance kick. Jauh ke belakang. Namun telah bersedia Zul Fakis untuk pasukan SMK Belara. Masih lagi SMK Belara ketika ini mengawal permainan, mendominasi sepenuhnya ketika ini sepanjang 4 minit permainan. Mereka menunjukkan urgensi di setiap permainan ketika ini. Dan kali ini knock on pula berkena scrum kepada pasukan.
Scrum down untuk SMK Teluk Mas. Wah, ada challenge yang dilakukan oleh pasukan SMK Belara. Masih lagi SMK Teluk Mas mendapatkan try yang pertama dan berjaya mereka dalam usaha mendapatkan try yang pertama. Dan 5 mata pertama untuk pasukan Teluk Mas. Lihat semula. Solo sendirian. SBPI Kuantan. Dan SBPI Kuantan. Knock-on ketika ini akan scrum kepada pasukan SMK Belara dalam kawasan bahaya mereka. Bermain di dalam kawasan bahaya SMK Belara ketika ini. Kesilapan yang tidak sepatutnya dilakukan. Berikan scrum kepada pasukan SMK Teluk Mas. Terus dikeluarkan. Tidak dibenarkan. High tackle. Sini yang tunjukkan. Sedikit saja lagi SMK Teluk Mas berjaya untuk mendapatkan try yang seterusnya. Tidak dibenarkan curian bola itu. Offside kata pengadil. Pitap dimainkan. Pantas diambil. Dan berjaya juga akhirnya SMK Teluk Mas mendapatkan try penyamaan ketika ini. Jadi sepakan komersial ini krusial sebenarnya. Masuk mereka sama dengan SMK Belara, tidak masuk mereka perlu bekerja keras lagi. Tidak berjaya, jadi mereka nampaknya masih lagi ketinggalan di belakang pasukan SMK Belara. Dengan ketinggalan 2 mata sahaja. Namun tempoh permainan masih lagi panjang sebenarnya. Kita masih lagi bermain di separuh masa yang pertama. Dengan permainan berbaki lebih kurang telah tamat sebenarnya. Separuh masa yang pertama ketika ini dengan kedudukan semasa SMK Belara 14, SMK Teluk Mas 12.
Berehat seketika. Kembali kita selepas ini. Dan SBPI Kuantan. Ulang suara bagi pasukan B. Jadi kita kembali untuk asis bermasa yang kedua. Pertemuan di antara SMK Teluk Mas dan juga SMK Belara. HSBP dan pasukan sekolah Dengan kedudukan semasa, pasukan SMK Belara masih lagi mendahului bersedia. 14-12. Namun SMK Teluk Mas menunjukkan respon sebelum tampaknya asis permasa yang pertama. Mereka juga ingin menunjukkan bahawa mereka sememangnya mahu mendapatkan kemenangan dalam perlawanan ini. Jadi permainan masih lagi terbuka sebenarnya. Masih lagi seimbang. Bola berjaya dicuri pada Teluk Mas. Dan kali ini high tackle lah saya kira. Layangan kad kuning yang pertama dilayangkan kepada Muhammad Zulfakis Zubir. Jadi berehat seketika beliau di tepi padang. Kuasa bermain dengan kekurangan seorang pemain ketika ini. Sesiapa yang kehilangan kad pengenalan boleh mengambil di meja urus setia di kemah utama. Ulang suara bagi sesiapa yang kehilangan kad pengenalan boleh datang ke kemah urus setia di kemah utama. Nanti untuk Teluk Mas di dalam kawasan yang cukup baik untuk mereka menambah lagi try ketika ini dengan memiliki kelebihan seorang pemain. Hanya perbezaan beberapa inci saja menghampiri ke garisan try, membuka permainan di back line. Stepping ke bahagian dalam. Bersendirian, sedikit lambat siapa yang diberikan. Dan akhirnya bola berpihak kepada pasukan SMK Belara. Pantas diambil. Binti Muhammad Azmi hadir ke kemah urus setia untuk menuntut kad pengenalan anda. Terima kasih. Masih lagi namun ada turnover. Pasukan Mas ketika ini yang mengamal permainan. Ada ekstra di sebelah kiri beliau. Namun berjaya juga Teluk Mas mendapatkan try yang ketiga. Menjadi pendahulu ketika ini dalam perlawanan ini. Jadi Teluk Mas tiba-tiba menjadi pendahulu ketika ini setelah ketinggalan dengan 14-0 di belakang SMK Belara. Sepakat conversion yang tidak berjaya. Mereka hanya mendahului dengan mata sahaja di hadapan pasukan. Yo, let's go, wait.
Di ketika ini, restart kick untuk pasukan SMK Teluk Mas. Melepasi garisan 10 meter, tangkapan kemas. Banyak pemain yang dilayangkan kad kuning telah pun kembali ke dalam padang, iaitu Muhammad Zulfakis. Dan kali ini pemain Teluk Mas pula yang dipanggil dan dilayangkan kad kuning. Bola itu untuk mendapatkan line out daripada penalti itu. SMK Belara. Baik. Bermain bola 2. Untuk permainan. Looping ataupun cutting ke bahagian dalam. Terlepas. Dibiarkan saja sekali Umar Ukai. Michael masih lagi mengayuh pemain ini. Gaya memasuki ke dalam. Namun knock-on pula jadi kesan oleh pemain perlawanan. Dan terus berikan scrum kepada pasukan SMK Teluk Mas ketika ini. Penguas. Baik juga pertahanan SMK Belara. Advantage knock-on ketika ini untuk mereka. Masih lagi bermain. Mencari Omar Haikal. Haikal sekali lagi. Berjaya membawa masuk bola itu ke dalam kawasan 7 meter pasukan SMK Teluk Mas. Permainan hantakan. Bekerja keras nampaknya SMK Belara untuk mendapatkan try yang ketiga ini. Ada signal advantage untuk SMK Belara. Dan try itu disahkan. Memberikan try ketiga kepada pasukan SMK Belara. Jadi mereka kembali mendahului dalam perlawanan ini. 19-17. Ada satu sepakan conversion. Masih lagi belum diambil. Ada conversion yang tidak berjaya. Bagi Padang Jadi start kick untuk SMK Belara. Dan Sekolah Menengah Sains 10 Selangor semasyur untuk bersedia. Start kick untuk pasukan SMK Belara. Baik. Cepat ke tangan pemain Teluk Mas. Kembali kepada Zulfakis.
Dia on kata tadi kerana bola terlepas terkeluar daripada Raking. Lagi SMK berlara ketika ini. SMK berlara. Dia terus mengayuh. Leg keempat buat pasukan SMK berlara. Selagi SMK berlara. Ada extra. Dan terus mendapatkan try yang keempat buat pasukan SMK berlara. Dapat perlawanan menunjukkan whistle menamakan aksi di antara SMK Belara dan juga SMK Belara 26, SMK Teluk Mas 17. Jadi kita akan ke perlawanan yang terakhir, perlawanan penutup hari pertama kejohanan rugby